Hai korang, selamat berjumpa lagi dalam video ini. Saya Sarah. Hari ini saya akan berkongsi kepada korang semua tentang satu ungkapan algebra, iaitu contoh soalannya adalah 5x tambah 7 sama dengan 42. Okey, 5x tambah 7 sama dengan 42 kan? Kalau nak cari nilai x, kita kena pindah dulu 7-nya itu ke kanan. Okey, macam mana nak pindah? Dia kan positif 7. Jadi bila kita pindah ke sebelah, iaitu selepas 42 tu kan, kita pindah ke kanan, dia akan jadi 42 tolak 7. Bila kita pindahkan 7 itu, kita akan dapat 5x sama dengan 42 tolak 7. Okay, lepas tu kita akan dapat 5x sama dengan 35. Lepas tu kita kena cari nilai x dia kan. Okey, 5x tu kita kena bahagi dengan 5. Kalau sini kita bahagi 5, dekat sebelah iaitu 35 pun kita kena bahagi dengan 5 supaya kita dapat hasil x tu. So, x sama dengan bila 35 bahagi dengan 5, jawapannya adalah 7. Senang kan cara nak dapatkan hasil x? Jadi ini adalah salah satu contoh yang saya boleh ajarkan pada sekorang dalam video ini. Itu sahaja dalam video pada hari ini. Jumpa dalam video lain. Bye. Semoga bermanfaat.